Hai, Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dalam channel Faiz Ghani. Kali ni kita nak buat satu lagi vlog harian. Vlog hari ni sangat special sebab kita nak celebrate Alfa dia ada memenangi satu pertandingan. So sekarang kita nak on the way nak ambil mama dekat stesen MRT Kajang. Dekat saja guys daripada rumah kami. Stay tune guys kat mana kami celebrate Alfa hari ni. Memang terbaik. Boh. Oh yes, love sekali. Sementara masih lagi on the way nak ambil mama ni, nanti kita akan reveal pertandingan apa yang Alfa bertanding pada hari ni. Cerita hari ni macam mana Alfa punya daripada awal sampai akhir pertandingan macam mana. Alfa sampai pukul 6.20 dekat sekolah Al-Rahman. Lepas tu kena tunggu semua orang sampai. Lepas tu kawan Alfa dia ada turun bawah. Lepas tu dia cakap kat Alfa good luck. Oh, terharu. Terharu sebab ada kawan wish good luck, betul? Betul. Oh, terharu. Siapa kawan? Wow. Nama kawan. First Fatin, lepas tu Azalina, lepas tu Aira, lepas tu itulah yang Alfa sempat jumpa sebelum pertandingan. Lepas tu Alfa naik kereta Cikgu Farhana. Kita orang pergilah kat sekolah SRA Nanding, Dusun Nanding. Roti tu kita orang makan terus untuk breakfast, untuk isi perut lah. Lepas tu bila dah sampai kat kelas, juri dia nak buat intro dulu, kena buat apa. Waktu dapat kertas tu kena buat apa. 10 peserta. 10 peserta, okey. So kebanyakan mereka semua terdiri daripada semua pelajar-pelajar sekolah rendah lah kan? Betul? Dari tahap 1. Tahap 1. Alfa bertanding dalam hot Kamil tahap 1 perempuan. Okay. Dan Alhamdulillah Alfa gembira teruja sebab keputusannya sangat bagus, dapat nombor 1. Alhamdulillah. Terbaik. So tidak sia-sia lah kan Alfa semua ajaran cikgu. Alfa berlatih dengan cikgu semua kan? Yes. Dekat sekolah berlatih, dekat rumah berlatih. Betul tak? Betul. Duk usaha drawing block apa daripada sekolah ke rumah, rumah ke sekolah, betul tak? Betul. So sangat-sangat berbala kan? So cikgu-cikgu pun banyak bagi latihan, sokongan, betul tak? Betul. Cikgu yang ajar Alfa hot, Cikgu Farhana. Okay. Terima kasih. Dan cikgu yang train Alfa, Cikgu N. Bagus. Cakap thank you lah. Thank you kat mereka. Adam nombor 2 untuk tahap 1 lelaki. Kalau untuk tahap 2 lelaki, Faid dapat nombor 1. Tulisan hot Ya. Okay. Lepas tu nasyid perempuan dapat nombor 1. Okay. Nasyid lelaki pun dapat nombor 1. Alright. Macam tak percaya je yang nombor 1. Wah. Macam tak sia-sia pun semua ajaran cikgu. Terharu lah. Thank you sekali lagi pada cikgu. Terima kasih untuk Cikgu Alfa yang ajar hot dan latih Alfa hot. Terima kasih. Surah An-Naba ayat 6. Lepas tu Alfa mula lukis border. Lepas tu Alfa guna pen untuk ikut border. Garisan guna marker. Lepas tu Alfa padam sama pensel tu. Lepas tu Alfa warnakanlah border tu. Dan baru Alfa perasan, Alfa tengok Alfa seorang je yang buat Qala Allah Ta'ala dengan nama surah. Peserta lain macam mana? Diorang buat hiasan dengan tulisan je. Lepas tu okay. Dekat belakang tu kena tulis nombor giliran angka. Alfa nombor 2. Masa dia 2 jam, tapi Alfa buat tu dalam sejam.
tu kita dah siap tu, kita orang pergi makan nasi lemak kat kantin. Oh, siapa belanja? Bukan, dia free. Oh, free ada dia bagi. Dia terbaik bah. Mama dah sampai. Assalamualaikum. You guys, Mama is here. Sekejap belakang. Kan dia pergi. Tengah cerita pasal keputusan Kamil hot apa? Kamil hot apa? So, Tahap 1. ya, cerita dah cerita. Dah cerita. Seronok lah. Seronok, rasa bahagia, teruja, terharu. Hebat baby, kawan-kawan semua supportive. Mama cakap ni. Tahniah apa? Tahniah Alfa. You have it. Semalam berdebar-debar Bagus lah Papa bagi semangat Nasib baik Mama bagi semangat. Apa risau apa semalam? Apa cakap? Apa risau apa Cikgu tak berdebar? boleh datang apa? Cikgu tak boleh datang Apa risau Kena buat seorang-seorang. Lagipun waktu kat sana bukannya cikgu sekolah baby yang jaga. Apa tak dengan daerah? Ni peringkat zon Sekolah daerah. Sekolah ni yang jaga. Sekolah SRE itulah. Bi, tadi cikgu belanja apa? Cikgu belanja kenangan kopi. Yelah, baby beli apa? Warna hijau mana nampak? Afa cikgu belanja Afa. Boleh pilih. Afa pilih avocado milk. Oi, next level avocado. Akak Nawal dia sedih sikit sebab dia tak dapat nombor. Lepas tu cikgu belanja air apa dia? Dia dapat air pistachio dengan coklat. Pistachio coklat? Yes. Oh, macam tu. Support. Lepas tu ni Abang Faik. Abang Faik dia ambil air pistachio je. Oh, air pistachio. Lepas tu cikgu N ambil avocado milk. Oh, sama baby. Tapi tak ada gula. Oh, no sugar. Kalau teacher Zuraida dia ambil air sparkle. Orang speaking tapi dia panggil apa, kalam jama'i Dalam bahasa Arab. Tengok dalam status tu power gila dia punya ni persembahan. Benar tak? Benar. Nombor 1 kan? Kalam jama'i tu kan? Johan, cikgu N kata. Ada status nanti abang tengok, saya tunjuk abang. Okay guys, sekarang ni kita dekat kedai Marshigeta. Sekarang ni aku tengah makan. Ni, hari tu kan kita dah buat review. So hari ni kami datang sekali lagi sebab nak celebrate kejayaan Afa hari ini. Sudah tu apa? Cokodok. Kucuk kan? Cucuk seaweed. Mudah ni, I like it. Best kimchi dia. Besi hintang juga. Best hintang. Sedap terbaik. Terbaik bawah. So kalau korang yang belum siapa lagi kat sini, sila datang. So korang kalau belum pernah datang lagi sini, jemput datang. Memang terbaik. Gula-gula. Ini kimchi dia guys. Memang sangat rasa lokal. Terbaik bawah. Ni kita tengah lapar ni, dah habis ni. Inilah ada bulgogi. Ini bulgogi. Itayuan set dah. Berarti dapat celebrate apa tu lah. Dah design tak saya kena tengok arah kuat. Duduk. Lepas tu macam kat Sri Ar-Rahman. Tempat pertama Sri Ar-Rahman. Bukan, Johan Sri Ar-Rahman. Oh. Sampai yang kat depan sekali buat macam ni. Nak tepuk. Oh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikanna fi man razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Berkatilah. Amin. Okey. Sini dia ada 3 jenis tak? Dia ada garlic, original ayam dengan kiochong. Sini original kan. Ya, suap pemenang. Ni kita Pemenang yang sebenar. Okay, pemenang sebenar boleh rasa. Bismillah. Okey. Okey. Agak. Mantap. Engkak. Mana tahan rasa agak. Dah. Oh, dia datang dengan dia punya sos dengan letak mayonis. Okey, guys, ambil in. Okay. Sekali lagi, babak. Tengok Ui, kamu. Dia genetik. Dia rasa lagi super. Super rasa. Tu guys. Padu guys. Mantap. 5/5 kami bagi guys. Mantap. Sorry tak pedas Bin rasa. Ni Bin masak ni. Ada isi. Guys. Ya. Tu dia guys. Mata nak suap kan? Dia genetik kuah dia guys. Okay, sini. Dekat. Sedap. Mantap. Nah. Best rasa garlic dah. Best, sedap. Nak. Wah. Pusing. Sini dah, sini. Dah disalut lebih ni. Nah, betul. Mantap. Kita ni tu. Tak nak pedas. Okay guys, satu lagi menu kita order hari ni adalah Itaewon set. Okay, untuk set ni dia bagi nasi bulgogi. Kali ni kita ambil bulgogi sebab kita dah rasa bulgogi hari tu. Macam biasalah dia punya kimchi soup dengan ayam ni, ayam original dengan kimchi. Jom kita try. Okay, dia punya set ni macam biasa mestilah ada bulgogi ni, sedap ni. Jom makan guys. Mantap. Baik bah. Jom makan guys. Sedap Bi, sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Kimchi. Kimchi. Mana cheese baby? Sedap
Oh, habis semua awak dapat habis. Ayam dapat. Nasi dapat. Betul habis. Kimchi dapat. Sis pun dapat. So alhamdulillah, selesai sudah vlog kami hari ni. Vlog kita buat memang special untuk celebrate Afa sempurna kejayaan dia pada hari ini. Thank you for watching sehingga ke akhir rancangan. Jasa anda memang sangat-sangat kami hargai. Sehingga bertemu lagi untuk vlog-vlog yang akan datang. Memang terbaik. Wah. Oh yes. Love sekali. Bye-bye. Jom kita sama makan. Terbaik. Thank you Masyarakat. Terbaik.